Alif sebenarnya masa sekolah rendah, Alif tak ramai kawan tau. Bila pembuli nampak macam ni, nampak macam sebagai seorang pemangsa tau. So Bukan Alif sebagai seorang pemangsa, sebagai seorang mangsa. dia nampak ini boleh jadi mangsa aku ni. Boleh, aku tiaw ni Ni boleh tiaw ni. Jadi Alif memang kena tiaw. Masa sekolah rendah memang kena bully, memang kena kacau apa semua kan. Bila kena bully, penat, memang stres. Dah jenam, pernah sampai nak kena bunuh diri, pernah makan pil-pil, pernah tenau bergigi. Assalamualaikum, kita bertemu lagi di dalam Borak Pak Emma dan bersama dengan saya sekali lagi Amy Hazinda sebagai hostnya. Jadi hari ini kita akan bersama dengan seorang papa muda yang akan berkongsi tentang kehidupannya, journey-nya sebagai seorang bapa dan juga sebagai seorang suami. Saya pun dah tak sabar-sabar nak bersembang dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Yang hari ini kita bersiaran dari rumah hero remaja kita pada tahun 2017-2018 dan juga merupakan seorang pelakon, model yang helok-helok lah semua kita bagi dekat dia kan. Jadi dengan ini saya nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Alif Muhaimin, yang merupakan seorang bapa kepada seorang anak lelaki, Muhammad Adrian. Betul. 2 tahun. Betul, 2 tahun 4 bulan. 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun ni nanti macam-macam lagi awak akan explore dengan Adrian ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih Alif sebab sudi menerima kunjungan Pak Emma hari ni ke rumah awak. Terima kasih. Di sebalik kesibukan. Kan sekarang Alif dah sibuk dah. Okay, jadi Alif, kita nak tanya soalan yang pertama ni. Kita nak terus jump ke soalan yang pertama. Kita nak tanyalah, sebab dulu awak dikenali sebagai seorang pelakon dan juga seorang model kan. Of course kehidupan dulu dengan sekarang dah pasti banyak berbeza kan. Jadi bila you terima Adrian dalam kehidupan ni, apa yang merubah kehidupan you selepas bergelar seorang papa ni lah orang kata? Okay, pertama sekali semangat baru lah. Macam kalau kita berlakon pun, kita orang diberi lakonan yang versatile, kita diberi watak-watak lain semua. Jadi kita orang mungkin dah biasa dengan adapt dengan changes, dengan perubahan tu semua. Jadi bila kita dah berkahwin dan ada anak ni semua, perubahan pun jadi lain juga. Masa kita single, masa kita bujang dan masa kita dah kahwin. So bila dapat permata orang panggil dia. Permata hati. Anak kan. Cahaya mata. Cahaya mata. Bila dapat cahaya mata ni, kita rasa macam bila kita penat, tak cukup tidur, itu semua macam boleh tolak tepi. Jadi semangat lah. Semangat tu lain. Mendorong saya tu jadi lain. Maksudnya bila dah dapat anak ni, semangat untuk menjadi yang terbaik tu lebih kuat lagi lah kan. Tapi of course bila kita bercakap tentang semangat ni, tulang belakang kita, support system kita yang paling dekat dengan kita adalah isteri kita, betul. Jadi mungkin Alif boleh kongsikan juga bagaimana Alisa ni menjadi penguat dalam kehidupan Alif. Penguat, okay. Pertama sekali kan, bagi saya, kalau macam saya seorang diri, sebagai seorang ayah macam single father ke apa, kalau nak jaga anak, nak buat kerja rumah, nak buat semua, memang tak mampu. Tapi bila saya tengok isteri saya, dia pun penat juga. Dia pun ikut saya, dia pun buat benda-benda ni semua buat. Tapi dia buat lebih. Yang saya perasan dia buat lebih, tapi dia tak tunjuk penat. Jadi kalau saya tunjuk saya penat, dah saya lelaki kan, lepas tu saya buka badan besar ke apa semua. Tapi kalah dengan dia kan. Jadi bila saya nampak dia tak penat, saya pun jadi macam, saya lawan dengan mental saya lawan dengan otak saya. Cakap takkan nak penat kan, takkan nak ni. So saya pun tunjuk juga yang saya pun kuat, saya pun boleh buat. Jadi bila saya buat benda tu, bila lama kelamaan tu, dia macam bekerjasama berdua kan. Jadi menjaga anak, menjaga rumah tangga semua tu macam jadi lagi mudah lah. Tapi kan bila kita menjadi seorang bapa dan of course kita menjadi seorang suami, ketua keluarga ni, kita kena sediakan yang terbaik kan untuk keluarga kita. Betul. Tapi akan nak tanyakan pada Alif lah, supaya kehidupan anak ni lebih terjamin dari segi kesihatannya, dari pembelajarannya. Mungkin Alif boleh kongsikan bagaimana Alif merancang untuk menyediakan yang terbaik buat Adrian. Okay, bagi Alif, apa yang dia belajar selama sejak dia lahir, dari sekarang, dari baru lahir 2024 sampai 2026 ni, Alif perasan yang baby ni, diorang kalau sakit diorang tak beritahu. Diorang kalau demam pun kita tak boleh tahu. Melainkan kalau macam kita boleh nampak sendiri kan. Bila pegang panas, okay, ni demam panas ke demam sejuk? Ataupun bukan demam sejuk, demam biasa kan. Jadi kita kena bawa pergi klinik, kita kena bawa temperature semua. Kalau macam besar senang. Macam 6 tahun ke 7 tahun, diorang boleh beritahu terus. Diorang beritahu sakit tak sedap badan ke, sakit perut ke apa. Jadi apa yang boleh nampak, budak-budak ni semua kalau especially lah baby kan, diorang kalau sakit diorang tak beritahu. Jadi kita kena sediakan lah, macam orang cakap, tulang belakang untuk dia. Contohnya kalau macam Alif ada sediakan medical card lah. Sebab medical card ni kalau nak pergi klinik ke, nak pergi hospital ke apa, sebab diorang sakit tak ketuk pintu. Diorang tak macam tak ada bagi salam. Diorang tak bagi salam. Macam tiba-tiba sakit nak datang. Kan. Jadi kita kena sediakan.
Contoh kalau macam kawan Alif ada beberapa juga yang dia dengarkan pergi hospital. Lepas tu bila bawa hospital tahulah bila swasta ke apa, terus 5,000 ke atas. Satu malam pun boleh jadi 2,000, 3,000 ke atas. Jadi kalau kita baru kahwin, kita punya kewangan pun mestilah macam terkacau sikit sebab kita nak sewa rumah, kita nak sediakan benda-benda semua. Sebab kalau kita dari rumah keluarga, semua dah sediakan dah. Betul. Jadi bila kita ada rumah sendiri, kita kena komitmen semua sendiri. Jadi pengorbanan tu jadi makin besar. Jadi kalau dah ada pengorbanan besar, komitmen yang besar, jadi diuji pula dengan anak sakit, dengan hospital bill tinggi semua. Orang cakap benda ni boleh mendorong kepada stres yang tinggi lah. Itu yang Alif dengar dan Alif baca, antara sebab yang paling tertinggi yang bercerai pun sebabkan kewangan juga. Sebab kewangan kadang-kadang bukannya setakat pergi beli belah, pergi berjalan. Sebab kebanyakan kewangan ni datang daripada penyakit. Daripada macam hospital punya bil ke apa semua kan. Jadi bagi Alif paling penting sekali adalah Alif sediakan macam medical card. Tapi akak setuju tau sebenarnya Alif. Sebab ni kadang-kadang dengan keadaan sekarang ni kita tak tahu virus di mana-mana sahaja kan. Tahu-tahu bila kita bawa anak keluar balik tu tiba-tiba terus di bahagian tinggi terus kan. Jadi macam Alif kata lah tak ada ketuk pintu, tak ada bagi salam kan. Tiba-tiba kena admitted to hospital dan sebagainya. Jadi dengan adanya medical card ni dapat membantulah sebenarnya kan. Jadi sebagai seorang bapa, dekat mana yang Alif nampak orang kata bagusnya bila kita ni sebagai seorang ketua keluarga menyediakan medical card untuk anak-anak ni? Macam ramai tak perasan kalau medical card ni diorang fikir sebab macam untuk perubatan semua kan. Bagi Alif medical card ni dia sediakan kita option, kita bagi kita pilihan. Contohnya kalau macam bila anak sakit tak semestinya kena pergi dia sebab ni kita tahu kalau orang besar mungkin dia boleh adapt, boleh tunggu lama, boleh berjam-jam. Tapi bila anak ni kadang-kadang penyakit yang jatuh macam emergency, dia kena terus cepat lah. So kalau macam pergi kadang-kadang dia ada queue yang panjang, kadang-kadang bagi appointment. Jadi bila ada medical card ni dengan bayar macam contohlah 100-200 sebulan, kita boleh terus potong queue tu. Kita boleh ada pilihan nak pergi swasta ke nak pergi. Lepas tu bila pergi swasta senang sikit lah. Orang cakap treatment pun better. Lepas tu kalau macam doktor pun mungkin ada banyak pilihan, ada yang macam taraf lagi bagus. Dan yang paling penting sekali tak payah tunggu lama lah. Ya, sebab itulah kebanyakan selalunya kan sebab bila waktu menunggu tu yang lama tu kadang-kadang anak tu jadi lagi stres kan, lagi dan penat. Kadang-kadang Kak Amy kalau saya perasan lah bila kita kadang-kadang dah memang ada penyakit AIDS tu. Contoh kalau macam masa tu tengah H1N1 ke ataupun tengah apa panggil lo apa ni yang RSV, HFMD. RSV semua tu kan. Jadi kadang-kadang anak demam tapi bila pergi hospital tu dia kena jangkitan virus lain sebab ada ramai sangat orang sakit kat sana kan. Jadi kalau macam kita ada medical card, kita boleh pergi swasta, mungkin kita dapat macam tempat tu tak ramai, tak crowded. Jadi orang cakap chances untuk nak kena sakit yang lebih teruk tu tak kurang lah. Okey. Tapi mungkin satulah yang mungkin Alif boleh kongsikan. Kadang-kadang kebanyakan ibu ayah dekat luar sana mungkin rasa macam nantilah, tunggu dululah kan. Mungkin disebabkan orang kata dalam keadaan sosio ekonomi kita juga sekarang ni kan. Betul. Jadi nak bertangguh dulu. Kalau macam Alif sendiri kan, apa yang membuatkan Alif betul-betul macam disiplin, committed untuk orang kata sediakan medical card ni dan setiap bulan tu memang konsisten bayar untuk orang kata masa depan Adrian. Okay. Bagus tu soalan tu. Sebabnya kan Alif perasan dulu masa Alif bujang, Alif ada medical card dah. Alif bayar 220 kot sebulan. Tapi lepas dalam 5-6 tahun Alif tak sakit. So Alif rasa macam Alif sihat lama kan. Alif pun aktif semua kan. Jadi Alif rasa macam tak kisah macam kan. Confident je sihat setiap masa kan. Confident. Jadi Alif pun lepas tu Alif terminate. Alif buang. Alif medical card. Alif stop. Sebab Alif fikir macam bazir. Bayar 200 setiap bulan. Tapi bila Alif stop tu, masa tu lah tiba-tiba koyak bahu. Dan Alif terpaksa lalui proses yang hospital semua. Teruk. And then walaupun nak pergi operation ke nak buat tu, semua ada bayaran dia. So masa yang kita tak sangka accident, lepas tu Alif kena sediakan dalam 5,000 untuk operation apa semua tu. Okay. Jadi sebab nak jimatkan 200 sebulan tu, Alif kena bayar 5,000. Itu baru koyak bahu. Jadi kalau macam Alif kena sakit yang kritikal, contoh macam orang cakap sakit jantung ke ataupun kritikal macam kanser ke apa. Sebab kawan Alif ramai dari sekolah ada yang kena kanser, ada sakit jantung masa umur 20. Sebab orang cakap sakit kritikal ni bukannya masa tua je. Kadang-kadang masa muda pun dah kena dah. Jadi bila kita dah kena tu, kita tak ada pilihan lain. Sama ada kita pinjam duit family ataupun kita buat fundraiser macam pergi Instagram buat post, minta orang duit semua. Jadi Alif rasa sebabkan nak jimat 200 tu, kadang-kadang kita tersekatkan diri kita, kita perangkapkan diri kita kena bayar yang berpuluh ribu tu. Tapi bila dah kena sakit tu, dah lah kita sakit. Lepas tu kita nak cari berpuluh ribu tu. Jadi benda tu jadi yang stres gila lah, sampai orang rasa macam tak ada masa, macam
tak ada jalan, tak jumpa jalan. So benda tu bahaya lah. Tapi akak setuju dah. Akak memang betul-betul orang kata macam tertarik bila Alif katakan kalau setakat kita nak bayar 200 tu dan tiba-tiba kita sihat je kan. Kita tak expect pun kita akan jatuh sakit satu hari nanti. Kita terminate sesuatu yang baik untuk kita kan. Okey, jadi soalan akak yang seterusnya kita nak tanya jugalah. Macam sebagai seorang bapa ni, kita keluar sikit daripada medical card dan juga perancangan kesihatan anak semua. Kita nak tanyalah sebab Alif ni orangnya busy jugalah. Okay, especially sekarang ni dah ada juga benda-benda baru yang Alif nak explore. Betul. Kan. Okay, jadi macam mana Alif sebagai seorang ayah, walaupun anak seorang ni tapi anak dalam fasa 2 tahun ni macam-macam dia nak buat ni kan. Jadi macam mana Alif sendiri membahagikan masa antara kerjaya, lepas tu sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, kalau mungkin Alif boleh kongsi dengan kita. Okay, pertama sekali berkat doa mak ayah lah. Bila Alif nak buat sesuatu tu, Alif cerita kat mak Alif dulu. Alif beritahu, Mami, Alif nak buat benda ni kan, doakan Alif. Sebab kita tak tahu apa yang kita punya kemahiran. Macam Alif belajar matematik, lepas tu Alif pergi sunset curi. Benda ni orang cakap kerja yang dalam bilik je, tak keluar rumah pun. Tapi lepas tu Alif explore, Alif masuk dalam pelakon, Alif masuk hosting, Alif pergi travelog, Alif buat kerja ni, Alif masuk sukan ni, masuk sukan tu, masuk Muay Thai. Lepas tu Alif pun buat takaful, jadi agent. Lepas tu Alif ada lesen untuk buat CWA, investment. Lepas tu Alif buat macam-macam, Alif cuba. Sebab Alif rasa bagi Alif, kemahiran ni semua kan bukan kita kena belajar bertahun. Kadang-kadang bila kita set mindset kita cuba, kita dapat pengalaman tu, kita jumpa orang betul, kita boleh adapt. Sebab otak kita ni sebenarnya bukannya kecil, bukannya orang cakap contoh macam terhad. Macam ada orang cakap nak hafal benda tu susah. Tapi ada orang boleh hafal Quran 30 juzuk, berapa ratus muka surat semua kan. Jadi otak kita ni bila kita adaptkan dia, kita cuba, benda tu boleh masuk je. Jadi macam kalau kita buat kerja 4-5 kerja yang berlainan pun, benda tu kita boleh buat kalau kita letak kita punya usaha. Tapi paling penting sekali berkat mak ayah lah. Berkat doa mak ayah. Betul. Dekat situlah sebenarnya macam Alif katakan, bila kita otak kita ni boleh absorb macam-macam perkara. Itu yang Alif kagum tu bila tengok Alisa. Betul. Bila dia sebagai seorang ibu bekerja juga, kadang-kadang dia ada kena attend event, kena buat macam video dan sebagainya kan sebagai momfluencer. Tapi dia boleh juga menjalankan tanggungjawab seorang isteri dan juga ibu dekat rumah ni. Dia boleh buat semua benda. Lebih. Daripada Alif yang kononnya pergi Muay Thai, kan, buat badan semua. Betul. Jadi kita nak tanyalah soalan yang seterusnya bila kita sebut pasal Muay Thai ni kan. Alif sendiri impress tau dengan isteri Alif tau. Sebab Alif kan kadang-kadang macam bila balik tu, kita orang pergi tempat yang sama, kita orang buat benda yang sama. Tapi bila balik tu, Alif kadang-kadang pukul 12 1 tu memang dah mencakap dah barai, dah memang dah kiok memang dah penat gila. Sampai bad mood, nak bercakap pun tak boleh. Tapi dia lepas tu dia kemas rumah, dia buatkan tempat tidur. Kadang-kadang Alif lapar, dia masak dulu malam-malam tu, dia masak lagi. Jadi benda tu macam kadang tak masuk akal lah. Tapi itulah orang cakap pengorbanan. Tapi itulah yang berlaku. Itu yang berlaku. Betul, benda ni memang berlaku. Walaupun dia lagi 7 tahun lagi muda, dia jauh lagi muda daripada Alif. Tapi dia bagi Alif macam lagi matang. Sebab itulah seorang ibu ni, seorang isteri ni kan, memang orang cakap tak terkata lah. Dia orang punya pengorbanan tu memang kuat lah. Dia memang kuat. Jadi selain daripada doa seorang ibu ataupun ayah kepada anak-anaknya, doa seorang isteri kepada suami pun kuat kan. Dia punya power tu kan. Betul, sangat-sangat. Okey. Kita dah bercakap tentang Muay Thai tadi kan. Jadi mungkin Alif boleh cerita jugalah kenapa Alif melibatkan diri dalam sukan Muay Thai. Lepas tu bagaimana sukan Muay Thai ni membentuk karakter Alif menjadi seorang yang lebih disiplin atau lebih matured. Kalau boleh Alif share lah dengan kita kan. Boleh. Alif kan sebenarnya masa sekolah rendah, Alif tak ramai kawan tau. Okey. Lepas tu Alif macam pendiam sikit. Lepas tu Alif macam ada pelik sikit. Alif suka macam jalan kadang-kadang, bila ada petak tu suka pijak tepi-tepi. Benda-benda ni semua macam bila pembuli nampak macam ni, nampak macam sebagai seorang pemangsa tau. So Alif sebagai seorang pemangsa, sebagai seorang mangsa. Dia nampak ni boleh jadi mangsa aku ni. Boleh aku tiaw ni ni boleh tiaw ni. Jadi Alif memang kena tiaw. Masa sekolah rendah memang kena bully, memang kena kacau apa semua kan. Jadi dah lah kat rumah kena kacau. Abang Alif dulu memang sikit-sikit kalau tak ambil air pun kena pukul. Lepas tu dah lah stres kat rumah, kadang-kadang tutup blanket, selimut, nangis seorang. Lepas tu bila kat sekolah pula kawan kurang. Jadi kawan pun yang kena bully kat. Alif 4 kawan. Boleh namakan lagi Kamal, Sufi, Syahmi dengan Alif. 4 orang. Ni gang 4 orang. 4 kena bully. Masing-masing. Masing-masing tak ramai kawan, masing-masing kena bully. Kita orang pun masing-masing 4 kawan je kita orang ada. Jadi Alif perasan bila dah besar sikit kan, masa umur 13 Alif fikir Alif nak kena workout ni kan, nak kena kuat ni. Sampai bila nak kena bully, penat, memang stres. Dah jenam, pernah sampai nak bunuh diri, pernah makan pil-pil, pernah terlalu ubat gigi. Masa Alif terlalu ubat gigi, kalau banyak agak.
Waktu tu fikir macam tak sedap. Pasal Ali telan ubat gigi yang oren lah, sebab sedap sikit. Biar orang cakap senang sikit mati yang sedap kan. Dia ada flavor kan. Betul. Tapi alhamdulillah lah Allah bagi masih bagi rezeki, masih dapat hidup kan. So dari situ Ali belajar. Yang umur 13 Ali belajar, Ali workout. Lepas tu Ali buat badan apa semua. Lepas tu Ali belajar pasal gaduh-gaduh semua. Lepas tu Ali pun bergaduh. So umur 13, 14, 15 tu 3 tahun tu mungkin orang cakap up and down lah. Mungkin sebab emosi kot. Kita pun darah panas kan. Darah panas. Remaja waktu tu. Lepas tu masa tu masuk rugby, so rasa kuat. Lepas tu cek gaduh. Lepas tu ada terbuli juga orang. Sebab mungkin bila kita kena bully, kita simpan kan, kita rasa tak. Tapi alhamdulillah umur masa Alif tingkatan 5 dah habis sekolah tu, Alif sedar lah benda tu kan memang salah. So Alif cari balik orang-orang yang Alif pernah bully. Masa Alif jumpa balik, masa tu kat Facebook, Alif message seorang-seorang ajak jumpa. Ada yang kebaikan alhamdulillah lah, yang bully tu semua dia orang reply. Dia orang maafkan, dia orang pun faham. Tapi masa tu memang rasa sedar, Alif insaf masa tu. Masa tu masuk UiTM Macang pula. Alif belajar lah. Dari situ Alif buat kawan, Alif tak nak musuh dah dengan orang. Jadi Alif perasan benda-benda ni semua kadang-kadang dia boleh berbalik kepada cara kita membesar. Jadi bully ni semua sakit tu semua memang sakit. Tapi sebabkan benda tu juga Alif belajar fighting apa semua, sampailah masuk Muay Thai. Alif dulu fighting semua tak ada pun masuk Muay Thai. Tapi lepas kenal dengan Alif punya isteri, Alisa, abang dia ada gym Muay Thai. Jadi kat situlah Alif try masuk Muay Thai. Langkah pertama bermula dekat situ. Betul. Okey, tapi sebenarnya kan akak baru tahu yang Alif ni adalah mangsa buli. Kemudian ada 4 sekawan ni yang memang jadi mangsa buli juga. Tapi orang kata Alif ni bangkit kan. Macam kalau kita tengok sekarang ni dekat social media dan sebagainya, banyak kes-kes macam adik-adik kita yang masih muda-muda, stres, burn out, anxiety lah apalah, dan lead kepada benda-benda yang kita tak ingin lah. Contohnya macam bunuh diri dan sebagainya kan. Tapi macam mana Alif, mungkin Alif boleh nasihatkan juga adik-adik yang sedang menonton ni, macam mana kita nak kuat dan kita nak bangkit daripada setiap perbuatan jahat yang orang buat pada kita. Okay. Ini tak apa. Memang kita akan ada sound effect dekat belakang. Sebab Adrian ada dekat belakang tu tengah main. Seronok dia. Okay, macam Alif lah, based on Alif punya pengalaman sendiri kan. Bila kita kena bully apa semua, kita nak keluar daripada tempat kena bully tu, kita datang dari diri kita sendiri. Kalau kita diam, kita biar, kita akan sakit. Kita akan sakit fizikal, sakit mental, sampai lama-lama semua kita tak tahan. Itulah kita sakit diri kita. Kita akan buat benda cara nak keluarkan diri kita daripada tempat tu dengan cara yang tak betul. Jadi bagi Alif, kalau kita kena bully, kita seksa, kita dapat benda yang kita tak boleh nak kawal diri kan. Macam kita rasa macam berat sangat benda ni semua kan. Kita tak perlu diam diri. Kita ada je kawan-kawan, kita ada family. Terutamanya mak ayah lah. Sebab kita bila kecil ni, masa lagi umur 13-14, masa remaja ni, kita rasa macam mak ayah kita tak akan faham. Dia cuma tahu nak cari salah kita je. Apa kita buat semua tak betul. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya dia cari salah kita ke, dia cuba nak dapat yang kita dapat, yang orang cakap treatment yang baik. Dia nak pastikan kita tak lalui benda-benda seksa macam dia orang. So bila nampak kita macam poten sekolah ke apa semua, dia marah. Dia cakap jangan poten sekolah ni semua. Sebab dia tahu yang kawan kita yang poten sekolah tu tak betul, tak baik. Dan kawan kita tu tak nak pun yang terbaik untuk kita. Jadi kalau apa-apa jadi kita, kawan kita tu takkan ada pun. Mak ayah kita dah nampak dah benda tu. Cuma mak ayah kita dia tak dapat bagi tahu tu. So dia bagi tahu jangan kawan dah dengan dia tu. Tu cara-cara dia lah. Jadi bagi Alif, kalau siapa yang kena bully ke apa tu semua, yang pertama sekali kita kena stay fit lah. Kita kena aktif, kita kena fit, kita kena ceria. Sebab bila kita nampak asyik macam sedih, kita nampak macam sakit je, bila kena bully pun kita terima, kita diam je kan. Pembuli nampak benda tu macam seronok. Lagi-lagi bila kawan-kawan dia semua gelak, satu kepuasan lah untuk satu kepuasan untuk diorang. So kadang-kadang nak lawan balik, memanglah kita rasa macam dia besar, dia kuat, dia ada geng-geng semua, tak boleh nak lawan. Tapi tak apa, kita gunalah cara lain. Kita bagi tahu cikgu, kita bagi tahu mak ayah. Paling teruk pun mak ayah akan bagi tahu polis akan bagi tahu mak ayah dia. Mak ayah dia maki dia, marah dia. Confirm ni dia akan belajar daripada situ. Maksudnya cari bantuan lah kan. Cari bantuan. Jangan diamkan diri. Jangan diam. Sebab diam sakit, memang penat. So jangan diam. Dan kadang-kadang kita pula cenderung untuk menjadi seorang pembuli pula. Bila kita dah dapat kekuatan tu, kita bukannya nak bangkit secara positif, kita pula tiaw orang pula. Betul. Kan. Sebab itulah bila kita rasa macam kita dah kuat ke apa semua kan, okay, kita masuk macam boxing gym ke, kita masuk Muay Thai gym. Sebab bila kita masuk boxing gym ke apa, bila kita training, sebenarnya kita tak kuat sangat pun. Bila kita jumpa dengan orang lain pengalaman, kita akan rasa rendah diri. Kita akan rasa macam sebenarnya ramai lagi orang lain kuat. So dia akan dalam diam, dia akan lagi disiplin, lagi rasa rendah diri.
So benda tu bagus. Okey, tapi kan bila kita bercakap tentang kehidupan masa lalu Alif yang dibuli dan sebagainya, Alif ada seorang anak yang sedang membesar sekarang ni. Andai kata bila dia masuk sekolah nanti satu hari nanti, apa yang Alif nak ajar dia sebagai seorang lelaki, dia kena ada kriteria-kriteria ni supaya dia tidak melalui apa yang Alif lalui. Okey. Yang pertama sekali Alif akan ajarkan dia untuk mudahkan urusan orang, jangan susahkan orang. Dan yang pertama sekali sentiasa kena positif. Sebab kalau apa-apa orang buat kat kita, percayalah Allah akan gantikan. Kita kena positif je. Sebab himah Allah yang bagi tu kadang-kadang tu dah masuk dah dia tahu kita tengah cakap pasal dia. Dia masuk tak masuk frame. Cuba dukung dia sikit Alif. Kita tunjuk dekat orang yang tengah menonton ni. Tu, sini kamera. Hai. Smile. Okey. Jadi Alif akan ajar dia lah macam mana pun. Pergi. Watch YouTube. Saya buka dinosaur, bagi dia dinosaur. Okey. Sebab yang pertama sekali Alif akan ajar dia untuk sentiasa mudahkan urusan orang, untuk senangkan kerja orang. Lepas tu kita macam mana pun kena belajar maafkan orang. Jangan simpan dendam, sebab dendam tu sakit. Lepas tu kalau orang buat kita ke apa semua, percaya satu hari orang tu akan berubah, orang tu akan nampak yang kita ni baik. Semasa tu orang akan datang balik kat kita. Baik. Okey, jangan kita ikut yang tak baik, kita ikut yang baik kan. Betul. Dan kita pun apply yang baik dalam kehidupan kita untuk orang kata menjadi orang yang lebih positif lah. Betul. Terakhir daripada Alif, mungkin Alif ada sesuatu yang Alif nak sampaikan kepada Adrian. Mungkin bila dia dah besar nanti, dia tengok balik video ni kan. Ada tak apa-apa pesanan yang mungkin Alif nak sampaikan kepada dia? Silakan. Okay, kepada Adrian nanti, Adrian dah besar. Adrian dah besar. Nanti dia tengok ni balik Okay Adrian, Daddy nak beritahu yang macam mana pun Daddy dengan Mami sentiasa sayang Adrian dari kecil sampai ke besar. Tak kisah Adrian nanti dah besar nak jadi apa ke apa, Daddy dengan Mami akan sentiasa support, InsyaAllah lah. And kalau macam salah ke apa, kita orang akan beritahu. Lepas tu kalau ada apa-apa, bagi tahu kita orang. Jumpa kita orang. Lepas tu jadi kawan. Banyak sebenarnya. Jadilah kawan baik kita orang. Mami Daddy. Janganlah rasa asing kan. Janganlah satu hari nanti rasa macam Mami Daddy dah tua, dah tak faham kan. Gen Z masa tu Gen apa tak tahu kan. So jangan rasa macam kita tak faham. Kalau kita tak faham, fahamkan kita orang. InsyaAllah kita orang sayang. Kita orang pasti akan cuba untuk bagi yang terbaik. Okay, thank you Alif di atas ucapan tu. Diharapkan nanti bila Adrian dah besar, dia dah faham apa yang Mami dengan Daddy buat untuk kebaikan dia lah juga kan. Jadi mungkin kita kata-kata terakhir daripada Alif kepada peminat-peminat yang mungkin mengikuti perkembangan Alif di social media dan sebagainya, akak bagikan ruang ni sebelum kita end kita punya Borak Pak Emma hari ni. Okay, kepada semua orang yang tonton ni, semua orang yang pernah sokong Alif, pernah sokong dan masih sokong, semua terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan segala urusan korang. Dan macam mana pun nak ingatkan korang yang hidup ni tak lama, sementara je. Hidup ni sikit saja dan pasti tu mati. Mati itu pasti. Lepas tu janganlah sebabkan nak jimat beberapa ratus tu kita kena sediakan berjumlah yang besar. So carilah medical card ke ataupun life protection ke apa ke kan. Supaya kita tak rasa terbeban pada satu hari nanti yang akan datang. Okay. Kalau nak jadi klien Alif pun boleh kan? Betul. Kalau nak jadi klien Alif boleh DM Alif di social media Alif. Betul. Okay. Boleh so DM. boleh tengok dekat bawah ni, nanti kita letak IG Alif ni. So boleh DM dia untuk bertanyakan lebih lanjut lagi tentang medical dan sebagainya. Ada macam-macam lagi. Okay. Thank you Alif sebab sudi bersama dengan Pak Emma pada hari ini. Kita jumpa lagi nanti di hari-hari yang akan datang. Mungkin kita akan bekerjasama dalam event ke apa ke kan? Betul. So kita jumpa lagi di Borak Pak Emma yang akan datang bersama dengan selebriti jemputan yang lain. Semoga perkongsian daripada Alif hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk kita jadikan orang kata inspirasi atau guidance untuk kita menjalani kehidupan seharian sebagai parents. Jadi kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa dapatkan medical card. Bye. Assalamualaikum semua. Thank you Kak Amy. Sama.